Pecah rahsia, barang-barang yang tukar akan bertambah kelajuan motosikal kawan-kawan. Yang pertama adalah blok. Okey, kalau kawan-kawan pakai blok standard, kawan-kawan pakai blok besar. Contoh EFI, kawan-kawan boleh pakai blok saiz 53mm, 56 ke. Yang ni barang yang akan bagi laju motor kawan-kawan. Yang kedua, barang apa yang kalau tukar dia akan tambah kelajuan? Okey, cam. Cam boleh pakai cam CDT. Pakai cam CDT, tukar blok dah laju. Kalau kawan-kawan pakai cam standard tak laju lah. Kawan-kawan pakai cam CDT akan bertambah laju. Nak laju lagi, barang yang kawan-kawan tukar akan tambah laju. Nombor 3 ni CDI CDT. CDI CDT no cut off. Api memang padu, memang kuat. Pembakaran lebih efisien. Pickup dan top speed akan pergi maksimum. Paling power punya ikut spek blok 53 atau 56. Dia akan bagi yang paling padu lah. Jadi CDI CDT ni support daripada blok standard sampai blok 85mm Jet 8. Kepada kawan-kawan, ada berita baik. CDT ada open affiliate. Siapa yang nak jual CDI CDT, mudah. Kawan-kawan buat video, kawan-kawan tambah CDI CDT. Lepas tu kawan-kawan boleh letak dekat kawan-kawan punya beg kuning lah. Okey, jadi kalau ada orang order dengan kawan-kawan, okey, melalui beg kuning video kawan-kawan, kawan-kawan akan dapat 1 unit CDI terjual. Kawan-kawan dapat RM20 lah. Kalau 5 dah berapa, 10 dah berapa. Jadi kawan-kawan boleh buat video. Okey, cara mudah untuk kawan-kawan buat video CDI CDT ni, kawan-kawan order 1 CDI, lepas tu kawan-kawan buat lah, pasang dekat motor Airfire, kawan-kawan review. Jadi kawan-kawan boleh try untuk menjana pendapatan lah. Jadi ada berita baik kepada kawan-kawan. Dalam kiraan 1, 2, 3, scan sekarang. Okay? Untuk 10 orang yang terawal untuk dapatkan duit raya, scan untuk Touch and Go QR ni. Ada duit raya sikit. Scan sebelum terlambat. Okay? Untuk 10 orang saja terhad.